video seminggu sebelum last lepak kat sini. Sebelum ni ada kawan-kawan kat belakang ni. Tapi sekarang semua dah keluar, tinggal 1 orang. Yang lain semua just budak intern keluar masuk. Dan tinggal aku seorang kat belakang. Ni lagi belakang ni ramai orang yang akan lepak sekali. Kalau waktu stres, waktu tak sependapat, kat sini je lah. Okay, lepas ni aku dah tak ada nak lalu pintu belakang ni.